Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang macam mana penggunaan untuk beg, sofa beg. Bila mana kita angkat bahagian belakang, 22. dia ada tempat letak apa, tegakkan dekat belakang ni, tarik dan kita tegakkan untuk kita buat tilam ni lah untuk jemaah haji Jemaah Tak 69. Jadi di sini ada USB, mungkin boleh charge lah kat sini, power bank ke handphone ke apa, atau ada tempat-tempat cucuk yang lain lah yang akan diberikan oleh pihak Mazulin. Jadi depannya kita tengok dia boleh extend bagi panjang dan boleh baring dan sandar dekat sini. Okey, kita boleh duduk molek-molek kat sini. Jadi kita boleh rehat sambil baca kan zikir, berdoa, dan kita boleh buat amalan-amalan sepanjang kita berada di Arafah, di kemah Arafah. Jadi siap sedia tuan-tuan haji dan hajah dengan doa-doa yang terbaik yang kita nak mohon kepada Allah SWT untuk kita jadikan kita punya amalan di hari Arafah, insya-Allah.